Okey guys, ini kita dah sampai dalam kawasan lawatan kapal terbang milik negara-negara yang menyertai 5. Kebanyakan kapal terbang yang datang sini sama usia dengan kereta Wira, Iswara. Sama lah macam Sukhoi F-18 Hornet Malaysia zaman Toyota GL. Anda bayangkanlah betapa buruknya ya kapal-kapal terbang ini berkarat ya. Yang datang ni macam kapal dah orang kata dah nak expired dah. Mereka datang sini ya nak jual sistem dekat Malaysia. Okey guys, saya masuk kejap lah, tak tahan lah guys, kepala pun dah nak pecah. Kebanyakan pameran 5 ni untuk jual senjata kepada negara-negara yang suka berperang. Macam Turki ni memang dia punya bisnes besar lah, sebab mereka kan bangsa perang. Mana ada negara Eropah berani nak perang dengan Turki kecuali Rusia. Okey guys, lain tu dekat sini anda akan jumpa pilot-pilot lah. Pilot-pilot T-13 T-13 memang sombong guys. Mereka sombong sebab mereka tak kenal kita, tapi mereka gaji besar. Macam ni lah ya. Expo ini India. India antara negara yang terkuat di Asia ya. Nombor 3 selepas Rusia dan juga China. India ni negara dia besar ya. Ekonomi dia 20 hingga 30 kali lipat lah pada Malaysia. Malaysia negara kecil ya. Kita ni negara orang panggil negara trading lah, kilang-kilang luar. Ini daripada negara Iran. Iran pun power juga. Cuma yang beza Iran dia punya senjata boleh lah. Bayangkan ya, Iran pun mampu bina senjata. Malaysia tak nak buat, tak tahulah sebab apa. Sebab tak ada duit ke, sebab malas ke. Malas je lah kot. Buat je. Okey geng, macam ni lah pameran. Kalau datang 5 jangan lupa ya, beli duit. Kebanyakan saya jumpa yang datang sini banyakkan orang Singapura lah. Singapura, Indonesia. Mereka simpan duit datang sini sebab mereka memang banyak duit. Itulah yang saya tahu. Ni drone. Macam-macam lah lawatan ni saya dapat. Tengok peluru, tengok kapal, tengok orang, tengok kedai, tengok binatang macam kucing. Ni adalah BrahMos ya. BrahMos ni yang boleh bawa dia lori 22 tayar. Malaysia tak ada perancangan nak beli BrahMos ya, sebab kita tak ada kapal besar destroyer cruiser. Banyak juga saya jumpa YouTuber. Diorang tengok ni. Apa-apa syabas lah Langkawi. Saya datang selang-selang. Tahun 2027 saya tak datang kot. Saya tak minat kan. Saya pergi tempat lain. 2030 saya datang. Okey geng. Kebanyakan saya jumpa dekat sini datang, mereka nak beli helikopter lah. Kapal terbang tak ada. Kapal perang pun tak ada. Malaysia ada juga nak beli, tapi Malaysia tak boleh nak buat apa sebab kita 5 tahun PRU, jadi pakai duit yang banyak. Jadi kalau nak beli kapal perang ni memang orang kata buat apa kan. Kita pun bukan nak perang pun. Kalau perang dengan Indonesia ke, perang dengan Singapura ke, kita boleh menang. Itu pasal kita tak kisah sangat. Okey guys, semasa pameran ni anda boleh melihat lah kios-kios. Ni kios Cina ni, dia jual satelit.
Ini semua China, Jepun. Mamat ni jual macam barang dahsyat. Okey, jumpa lagi. Bye.